Hari ini saya nak kongsikan satu perkara penting. Ekonomi Madani berada di landasan yang betul. Saya tak nak bercakap dengan retorik, saya nak bercakap dengan fakta dan angka. Kerana angka tidak menipu. Lihat sendiri, 2023, ekonomi kita bertumbuh 3.6%, 2024, 5.1%, 2025, 5.2%, dan suku pertama 2026 anggarannya 5.4%. Tiap-tiap tahun meningkat naik, positif. Walaupun ada krisis di Timur Tengah, krisis bekalan tenaga, harga minyak dunia naik, alhamdulillah kita tetap bertumbuh positif. Kenapa? Kerana Kerajaan Madani di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ditunjangi Pakatan Harapan stabil. Hala tuju kita jelas. Dasar-dasar kita meyakinkan pelabur dalam dan luar negara. Dan dunia mengiktiraf kebangkitan kita. Kedudukan daya saing IMD, Malaysia naik dari tempat ke-34 pada 2024 ke tempat ke-23 dan kini tempat ke-15 dunia. Naik 19 anak tangga dalam 2 tahun. Terbaik sejak 2015. Pelaburan yang masuk ke Malaysia terbesar dalam sejarah. Pecah rekod RM426.7 bilion, naik 60% sejak 2022. Perdagangan melepasi RM3 trilion dengan lebihan dagangan 71 bulan berturut-turut. Setiap kali saya keluar negara dalam misi pelaburan atau menerima pelabur yang datang ke Malaysia, semua orang puji Malaysia. Mereka bandingkan kita dengan negara-negara jiran. Mereka iktiraf kejayaan kita. Bangga tak? Saya bangga jadi rakyat Malaysia. Ringgit kita juga semakin kukuh. Tahun 2025, ringgit mata wang terbaik di Asia, mengukuh 10% berbanding dolar Amerika. Bursa Malaysia mencatat 1,770 mata, tertinggi sejak 2018 dan kadar pengangguran hanya 2.9%, terendah sejak 2015. Tetapi angka besar tak bermakna kalau rakyat tak dapat manfaat. Kita pulangkan, kita tambah berganda untuk rakyat. Gaji minimum naik 40% daripada RM1,200 kepada RM1,700. Pejabat awam terima kenaikan sehingga 15%, peruntukan tambahan RM18 bilion dan 169,000 pekerja JLIC dan JLC dijamin gaji kehidupan wajar RM3,100 sebulan. Hasilnya, kemiskinan turun daripada 6.2% kepada 5.1%. Kemiskinan tegar hampir sifar. Bantuan rakyat pula tertinggi dalam sejarah. Kalau dulu BRIN RM6 bilion setahun, bantuan keluarga Malaysia RM8 bilion setahun. Sekarang, di bawah pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan Pakatan Harapan, ini diterus dan ditingkatkan kepada RM15 bilion. Kadar maksimum RM4,600. 9 juta rakyat Malaysia terima manfaat. Ada MyCard, boleh terus ke pasar raya, ambil barang berlabel SARA dan MyKasih. Bayar terus guna MyCard. Ini tak termasuk jualan rahmah hampir setiap minggu di setiap tol. Subsidi minyak ditambah baik. Guna sistem yang telus, kurangkan ketirisan. Hasilnya, harga minyak turun. Budi 95, RM1.99 seliter. Budi diesel RM2.10, antara harga terendah di dunia. Janji kita kotakan dan alhamdulillah, walaupun kita berdepan krisis bekalan global, hasil langkah proaktif kerajaan, jaminan bekalan kita stabil. Semua ini hasil kerjasama pimpinan Kerajaan Madani yang ditunjangi Pakatan Harapan di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi apa yang lebih penting, negara ini harus dibina bersama-sama oleh semua kaum. Kemakmuran ini harus dikongsi bersama. Manfaatnya harus dirasai oleh semua. Kalau kita berpecah belah, tak stabil, pelabur lari, ekonomi merudum. Siapa yang sengsara? Rakyat kita yang sengsara. Jadi jangan terpedaya dengan emosi. Nilaikan dengan fakta. Nilaikan dengan angka. Yakinkan kita di landasan yang tepat. Sama-sama kita terus pastikan Malaysia berjaya.